benefit dia semua dalam tu ke. Okay. Benefit dia bilik 150. Lepas tu limit tahunan 100,000 lah. Lepas tu lifetime limit unlimited lah macam biasa. Lepas tu deductible 500 tu sekali je dia bayar. Contohnya dia masuk buat sebab demam. Macam kalau yang medik total care yang biasa kita bayar 300 untuk demam. Telah lagi 2 bulan dia demam lagi, demam yang sama, dia tak payah bayar lah. Tapi kalau dia demam sebab sakit lain, dia kena bayar lagi 300. Tapi medik asas ni dia bayar 500 untuk demam. Lepas tu dia patah kaki lah, dia tak payah bayar lah. Tahun tu sekali je dia bayar 500, lepas tu tak payah bayar lah. Okay. Lepas tu pre-hospitalization 60 hari lah. Maksudnya sebelum dia masuk buat 60 hari tu kalau dia ada pergi klinik untuk sakit tu, disebabkan sakit tu dia kena masuk buat, dia boleh claim balik BB klinik lah dalam masa 60 hari sebelum masuk buat dan 90 hari selepas masuk buat. Tak kira lah dia follow up ke, jadi benda yang sama ke, dia pergi klinik mana-mana disebabkan sakit yang sama, dia boleh claim balik lah. Lepas tu ialah hospital kerajaan. Kalau medik total care medik total care dia plan 200 ada macam sama jugalah, RM100 sehari. Kalau hospital kerajaan masih buat lah. Kalau follow up dia ada jugalah. Yang ni tak ada dekat medik total care lah. Dekat medik asas ni kita pergi follow up kita dapat RM50 sehari. Follow up tu tak perlu audit? Tak perlu audit. Kita dapat juga RM50 sehari. Tapi yang mana pilih hospital kerajaan lah. Lepas tu kalau pergi hospital kerajaan memang tak ada deductible 500. Dia tulis pakai GL. Contohnya lah dia nak kena operation kaki kena RM15,000. Dia boleh apply GL, tak perlu bayar apa pun. Deductible 500 tu tak payah bayar lah. Sebab hospital kerajaan pun jadi panel juga. Oh, untuk medik asas? Ya, medik asas. Lah, okey. Tapi kekurangan dia kena queue lah. Kena tunggu lah. Faham lah, hospital kerajaan lah kena queue lah. Walaupun kita bayar guna GL ke apa, tak kena queue juga lah. Sama macam orang kerja kerajaan lah. Tapi lebih baik kita pergi hospital swasta lah kalau ada RM500 tu. Ya. Okay. Lepas tu hospital kerajaan nak masuk kena guna GL lah. Tapi lagi satu benda yang tak cover adalah untuk hospital kerajaan adalah yang first class punya kan. Yang apa panggil apa, full paying patient. Yang tu tak cover. Tak boleh ambil lah. Kalau kata boleh lah kau ambil medik asas ni, kau ambil FPP. FPP ni memang laju lah. Doktor pun memang akan ada satu-satunya doktor yang akan pergi kat dia. Betul bilik pun bilik yang VVIP macam hospital swasta. Tak semua hospital kerajaan ada. Dia rasanya bahaya ni ada. Kalau yang dia masuk ini. Betul. Contohnya lah kita nak masuk hospital kerajaan tapi kita nak layanan yang terbaik. Kita ambil FPP tu. Hospital Putrajaya pun ada. Tak banyak hospital lah ada benda ni. Kira bilik pun VVIP lah. Bilik pun ibarat macam hospital swasta juga lah. Lepas tu nak dapat apa queue pun cepat lagi daripada lain. Tapi kena bayar. Harga tak ada subsidi, kena bayar sendiri. Tapi yang ni tak cover. FPP ni tak cover. Medik asal ni tak cover FPP. Apa FPP tadi apa dia? Full paying patient. Full paying patient maksudnya patient bayar semua, tak ada subsidi, tak ada kerajaan pun. Dia nak pergi hospital kerajaan, dia kata hospital kerajaan ni memang terbaik, dia nak pergi hospital kerajaan juga. Tapi dia nak bayar. Dia nak bayar tapi guna medical card tak boleh. Tapi pay claim dia. Pay claim pun tak boleh. Pay claim hanya boleh claim untuk rawatan sahaja. Bil rawatan sahaja, untuk bilik apa semua tu tak boleh. Okay. Lepas tu panel ada 54 je lah seluruh Malaysia ni. 54 tu yang pentingnya tiap-tiap negeri mesti ada panel. Yang tu yang paling penting kan. Tiap negeri ada panel, tak payah risau lah. Cuma kalau duduk start nak PSP kena naik kereta lah 30-40 minit. Baik pergi polis balik. Kalau pergi polis dari dekat lah. KPJ semua, KPJ tak banyak pakar. Kurangan dekat situ lah. Macam kita boleh pilih metro ataupun nak pergi lajak sikit, pergi Penang, lagi banyak panel. Oh, metro dia banyak pakar kau. Metro banyak lagi daripada KPJ. Sebab KPJ ni dia akan transfer pergi, tak cukup dia akan transfer pergi KMC. Tapi masalahnya KMC bukan panel. Dia pergi metro ataupun lajak pergi Penang lah. Sunway rasanya panel. Sunway bahagian Lawai. Dalam sebarang ni dah ada 3. Maksudnya pulau ada 1 lah. Pulau ada 1 Lawai.
MYE pun bagus juga. Betul tak? Ataupun Sunway dengan Bagan lah. Sunway pun okey, betul baru kan. Bagan pun okey, ada doktor boleh kau tim. Okey. Lepas tu panel hospital kerajaan pun ada list dia juga lah, tak semua. Tapi ada 100 lebih ke. Semua di panel lah. Kebanyakan hospital kerajaan memang panel lah. Okay. List tu kita boleh tengok dekat dalam browser ke dalam apa tu. Ataupun tengok generate life code lah, ada semua ada tu kan. So waktu je lah. Ada apa-apa nak tanya pasal medik asas ni? Dia lagi murah lah, lebih betul lah cakap Haikal tu, kita boleh follow up balik yang mana kita bagi. Selalunya kita malas lah, memang malas nak jual yang medik asas ni sebab komisen sama lah. Dah coverage murah kot. Lah, Coverage kot. Panel lah tak banyak. Lepas tu kita susah sikit nak explain dah. Dia macam tu lah. Dia lagi satu benda yang teknikal sikit tu, kalau kita claim dia akan naik harga. Dia ada 2 tahap lah. Tahap 1, tahap 2. Lepas 2 tahun tak guna, setelah kita guna dia naik sampai tahap 3. Dia maksudnya guna banyak lah, lebih daripada 5,000 dia naik sampai tahap 3. Lepas 2 tahun tak guna baru dia turun tahap 2. Lepas tu dia kata di golongan tu pun nak kena spesifik. Contoh macam orang yang berkemungkinan akan screen banyak. Contoh golongan budak-budak tak sesuai dengan phone dia kan. Okay. Kita kena fikir ke arah tu. Sebab dia pun ni tendensi dia pun nak accident dia tinggi. Dia sakit pun tinggi. So cakap lain lah. Ada beberapa golongan yang okey dengan media asas, ada yang tak okey dengan media asas. Sebab dia penat dia maki kita mampu. Cuma dia boleh je nak bagi offer. Cuma kita kena bagi tahu. Kena bagi tahu, bagi dia setuju. Setuju okey. Apa pun dia setuju okey. Kalau kita offer kat dia, kita bagi tahu harga murah saja, lagi jadi mati masalah. Ke depan ni kita akan jadi masalah. Okay. Tapi dia ada kenaikan tak? Umur ada lah. Stay up tu ada. Dia memang plan stay up. Dia memang plan stay up. So dia akan naik juga setiap 3 tahun tu. Tu je lah. Terima kasih training ini. Tak scan lah.